Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Muzammil bin Musa. Nombor matriks 23 DLS 23F2058. Selamat sejahtera, nama saya Haris Muhammad Cariar. Nombor matrik 23 DLS 23 F2082. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Faris Hakim bin Muhammad Faisal. Nombor matrik saya 23 DLS 23F 2056. Saya akan menerangkan tentang soalan 1A. Soalan 1A, dia meminta price of the house, deposit, principal, annual interest rate, monthly interest rate, equal payment per month and number of payment for 15 years, and construct a loan repayment table that contain this element. Number one is number of payment for 15 years, equal monthly payment, interest, principal paid and loan balance. Ini saya akan bentangkan jawapan untuk soalan 1A. Yang pertama, price of the house. Price of the house bernilai sebanyak 267,000 dan deposit. Bagaimana kita kira deposit? Ialah deposit dia telah memberikan info iaitu 20%. So deposit dia adalah, macam mana kita dapatkan deposit adalah 20% darab dengan 267,000, kita akan dapat 53,400 ringgit Malaysia. So untuk principal, bagaimana kita ingin mendapatkan principal? Yang pertama kita kena tolak deposit dengan price of the house iaitu 267,000 tolak 53,400 bersamaan dengan 213,600. So, apakah annual interest dia? Annual interest bernilai sebanyak 10%. Dan bagaimana pula mencari monthly interest rate? Untuk mencari monthly interest rate adalah 10% bahagi 12. So, dengan itu kita akan dapat 0.008333. So, bagaimana kita dapatkan equal payment per month? Adalah kita menggunakan formula R sampai dengan P buka kurungan R per M tutup kurungan per 1 tolak buka kurungan 1 tambah R per M tutup kurungan negatif N. So apa itu P? P adalah principal iaitu 213,600 buka kurungan 0.10% per 12 tutup kurungan dan per 1 tolak buka kurungan 1 tambah 0.10 per 12 tutup kurungan negatif 180. So kita akan dapat 1,780 per 0.77547866, dan kita akan bahagikan tersebut dan kita akan mendapatkan nilai sebanyak RM2,995.36. So, apa pula number of payment for 15 years? Bagaimana kita mendapatkan number of payment for 15 years iaitu 15 darab dengan 12, iaitu kita akan dapat 180 bulan. Kita terangkan pula bagaimana untuk kita construct the table. Yang pertama, kita perlu identify dia punya P, R, T, N dan R. Untuk principal, kita tahu 213,600, R 0.08 0.008333 dan T adalah 15 tahun bersamaan dengan 180 bulan, dan N adalah 12 dan R dia adalah 2,295.36 sen. Macam mana kita dapatkan R? Kita dapatkan R daripada kita dah cari equal payment for month, and then kita akan kena buat satu table iaitu di mana table akan mempunyai years, number of payment, payment amount, principal, interest, principal paid and loan balance. Macam mana kita nak buat table ini adalah dengan untuk payment amount kita akan samakan daripada 1 hinggalah habis, dia akan sama, tiada perbezaan. Dan untuk principal, macam mana kita dapatkan principal? Untuk mendapatkan principal setiap bulan adalah kita perlu mencari dia punya
interest dahulu, iaitu bagaimana kita ingin mencarikan interest. So untuk mencarikan interest dalam table ini, kita perlu buat principal darab dengan interest, iaitu 213,600 darab dengan 0.008333, dan baru kita akan mendapatkan interest dia, iaitu RM1,780. Dan bagaimana kita mendapatkan principal paid, iaitu 515.36 sen, iaitu principal paid, iaitu interest, maafkan saya, payment amount tolak dengan interest. So payment amount 2,295.36 sen tolak dengan 1,780, kita akan dapat 515.36. So bagaimana pula kita dapatkan loan balance? Kita dapatkan loan balance daripada kita tolak principal tolak principal paid, iaitu 213,600 tolak dengan 515.36 sen. So kita akan dapat RM213.84.64. Itu untuk yang pertama. Dan akhir sekali kami dapat pada tahun yang ke-15, pada 180 bulan, kami mendapatkan loan balance sebanyak negatif RM21.09. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya akan terangkan jalan kira soalan 1B. Mula-mula kita perlu cari interest, iaitu I sama dengan PRT. I sama dengan 120,000 darab dengan 0.038 dan darab dengan 84 bahagi dengan 12. Kita akan dapat jawapan I sama dengan RM 31,920. Kemudian kita akan cari the maturity value. Maturity value MB sama dengan P tambah PRT, 120,000 tambah dengan 120,000 darab dengan 0.038 dan darab dengan 90. Kemudian kita akan dapat jawapan 120,000 tambah dengan 31,920. Dapat jawapan MB sama dengan 151,920. Kemudian kita akan cari pula monthly payment. Monthly payment MP sama dengan P tambah 1 darab dengan T. Maafkan saya. MP sama dengan P tambah I bahagi dengan T. Kemudian jalan kiranya 110,000 tambah 31,920 bahagi dengan 64. Dapat jawapan 151,992 bahagi dengan 84 dan akan dapat jawapan 1808.52. Untuk yang seterusnya, sekarang kita akan cari jawapan untuk rebate. Rebate N kecil, iaitu the remaining number of installment payable, nilai yang tinggal untuk dibayar, dan kita akan bahagi dengan N besar, iaitu the actual number of installment payable, dengan harga sebenarnya dia perlu bayar, dan darab dengan interest. Untuk amount yang tinggal untuk dibayar 1830 dan harga sebenarnya perlu dibayar 2040 darab dengan 3190, akan dapat jawapan 28,634.11. Kemudian untuk early payment pula, early payment N darab dengan MP tolak dengan rebate, 60 darab dengan 1808.57 tolak dengan 22,800, akan dapat jawapan untuk early payment 129,120. Itu saja dari saya. Terima kasih. Today I am present about the practical exercise worksheet. So the chapter 6 question 2. So the first question is find the compound interest on RM 12,600 for 2 years at 10% per annum compounded annually. So the first I want to present about the calculation. So the S equal to P bracket 1 plus R divided by monthly bracket monthly times year. So the second one is S equal to 12,600 bracket 1 plus 0.1 divided by 1 bracket 1 times 2. So the third one is 12,600 bracket 1 plus 0.1 bracket arrow 2. So the answer will get
RM 15,246. So the second one is we have to calculate the compound interest. I equal to S minus P. I equal to RM 15,246 minus RM 12,600 so the total compound interest is RM 2,646. So the second question is you borrowed RM 10,400 for 4 years at 12.7% and the interest is compounded semi-annually. So we have to calculate the compound amount. So the calculation was that S equal to P bracket 1 plus rate divided by monthly bracket monthly times year. So the second is S equal to 10,400 bracket 1 plus 0.127 divided by 2 bracket 2 times 4. So the third one is S equal to 10,400 bracket 1 plus 0.0637 bracket arrow 8. So the compounded answer is S equal to RM 17,018.97. So second one we have to calculate the compound interest. I equal to S minus P. I equal to RM 17,018.97 minus RM 10,400. So the compound interest answer is I equal to RM 6,618.97. So the last question that I want to present about the last question. At what rate of compound interest per annum a sum of RM 1,200 becomes RM 1,348.32 in 2 years? So I want to present about the calculation rate that was 1,348.32 equal to 1,200 bracket 1 plus R bracket 2. So second we have to divide it by 1,348.32 divide by 1,200 equal to bracket 1 plus R bracket 2. So the third one is 1, we will get the answer 1.1236 equal to bracket 1 plus R bracket 2. So we have to calculate the same equal 1.1236 equal to 1 plus R. So 1.06 equal to 1 plus R. The rate was equal to 1.06 minus by 1. So we will get the answer rate equal to 0.06, that was 6%. So second we have to calculate the compound amount. S equal to P bracket 1 plus rate divided by monthly bracket monthly times year. S equal to 1,200 bracket 1 plus 0.06 divided by 1 bracket 1 times 2. S equal to 1,200 bracket 1 plus 0.06 bracket arrow 2. So the answer will get RM 1,348.32. So third, the last one we have to calculate the compound interest. I equal to S minus P. 1,348.32 minus 1,200. So the answer will get RM 1,148.32. So that's all from me. Thank you.